Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ni saya nak tunjukkan cara macam mana nak extract dia punya data in out extract record lah yang ada kat dalam device. So first kali klik attendant. Okay, kita klik attendant. Kat sini ada record klik di sini. So kalau baru-baru add device dalam software ni, centralized Smart PXS Lite ni, kalau kita search untuk tarikh sekian-sekian, contoh 1000 March ke apa, tak ada data. Okay, bila tak ada data, kita kena download dululah daripada device. So klik extract data ni, pilih tarikh bila kita nak extract. Contoh kita nak ambil daripada 1 Januari sampai sekarang sampai sekarang. Klik je macam ni, tekan extract. Tapi kena pastikan attendant point ni dah di-tick lah. Kita kena set. Contoh kita nak data dua-dua device macam ni ni tak tick lagi kita letak dua. Klik OK, barulah kita boleh pergi ke record sekali lagi. So, kita nak ambil daripada Januari sampai sekarang. Tekan extract tekan extract, automatic dia akan download untuk dua-dua device attendant point ni daripada 1 Januari sampai sekarang 24 hari bulan 4 tahun 2025. So kena tunggulah sampai dia tulis sini habis, complete ataupun sini 100%. Okay, so apa yang ada kat sini ni sekejap ni dah 3000 untuk device ni, serial number ni. Okay, so apa yang ada kat sini sebenarnya, yang record ni dia raw data lah, dia bukan lagi attendant, dia just macam log lah. Kalau ada 10 kali orang keluar masuk, 10 kali yang dia akan keluar kat sini data. Alright, okay, dah 100%. So dia akan close, settle. So kita try sekali lagi. Kalau kita ambil 1 March sampai ni, search, dia akan keluar. Okay, kat sini ada page dia, ada 161 page belah bawah ni. So maybe kita nak tengok by 100, so dia ada 33 page je lah. Boleh tengok. Macam saya cakap, ini bukan lagi, ini belum lagi attendant, ini just log orang keluar masuk. Ni face in, ada yang face out tak ada lagi sebab data tu kosong lagi. Right, itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.